lihat di bawah. Ini ada semacam bekas ritual-ritual. Banyak orang yang ritual lah. Ini salah ini. Salah Nampak? Itu bekas sesajen. Ini kira memang cakap sesat lah. Kau tengok itu yang tinggi tu kita nak naik. Tenang je perjalanan dia kan, aku minat benda-benda macam ni. Memang aku minat masuk-masuk hutan kan. Ini baru tenang kalau duduk Seminit asem. macam. Jeng, Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu 11 hari bulan 4. Kita nak pergi pancur emas. Ada mamang di belakang mandi tanpa pakai celana. Di bekas ataupun di bekas mandinya para raja zaman dulu. Bekas mandi para wajah raja-raja dari raja terdahulu, raja kerajaan terdahulu kan. Kita nak ambil berkah lah, dah terlanjur kan. Semalam tak dapat, seharian hujan. So hari ni pun hujan juga ni. Nampak hujan. So hari ni hujan tak hujan, ribut ke aku datang. Bagi lagi sampai depan. Beli tu semua dalam pakai buang dah. Kan ada kan? Pakai buang ni. Memang sering ketemu itu. Semua dalam kapas. Cancur di sini. Cancur. Tadi kat bawah hujan korang sendiri nampak ni atas tak hujan Oh cantik. Naik gunung. Tengok belakang siapa ada. Kaki meru sekejap beli seluar lagi. Aku pakai nampak kain batik. Oh geng, memang jauh jalan nampak. Indah je. Gunung. Kereta tak boleh masuk alam. Tengok. Air daripada gunung. Tenang je Alhamdulillah. Jauh lagi jauh lagi. Masya Allah. Kat gunung dia Jarang nak jumpa macam ni Mengah-mengah juga aku ni. Tak tidur lagi ni, semalam ni tak boleh tidur. Lanjut atas nanti sambung. Bagi. Tadi dekat bawah panas Sekarang betul-betul dingin Sejuk Cantik siap. Kalau ini lagi berbuah, tak bisa petik ini. Tak boleh petik? Boleh. Boleh petik Jambu. Ini jambu kufa namanya. Jambu kufa. Wah cantik betul lah view. Ambil gambar kejap Mana mang pancur emas?
Oh, kau tengok itu yang tinggi tu kita nak naik. Di pojok sana. Jauh geng jalan kaki. Betul-betul jauh geng. Nampak. Okay. Dengan aku seluar dalam pun aku lupa nak pakai. Lupa nak pakai seluar dalam. Tripod pun lupa nak bawa. Tadi dekat bawah hujan. Korang sendiri boleh nampak kan. Jauh perjalanan Jalur dia memang jalan kaki. Daki. Oh, cantik ni. Selama aku hidup, ini first time aku pergi tempat macam ni. Ada gunung kan. Lagi macam kita ni kadang-kadang sibuk bekerja kan. Tak ada masa untuk diri sendiri kan. So untuk refresh diri kita ni, kita perlukan alam. Maksudnya tempat-tempat macam ni lah. Gunung bunganya indah-indah. Indah luar biasa. Indah luar biasa bang. Betul. Ini apa, berbulu-bulu ya? Bulu-bulu. Macam kaktus. Coba dekat. Cantik, jelas. Cantik sangat. Cantik sangat. Bisa makan ini. Boleh makan Bukan ini. Ini salah makan berbuih mulut bang. Ya, berbuih mulut. Kena sawan babi terus. Bukan yang ini. Yang itu tu. Oh, sana. Oh, sana baru boleh makan. Macam ada yang mengikut aku dari belakang. Macam. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Bagi. Geng, kau tengok macam mana kita explore perjalanan dia. Dan aku minat benda-benda macam ni, memang aku minat. Masuk-masuk hutan kan. Sudah mau sampai air terjun dia. Oh, nampak derasnya. Nanti balik kalau ada rezeki kita cuba tarik pesaka Aku dah ada rasa dua energi Energi tu kalau tarik tu, kalau dia nak keluar, dia keluar tu. Tapi sama ada negatif, positif, dah tarik baru dia tahu. Tengok perjalanan dia. Weh, kat kaki kau tu macam banyak pacat jalan dia lah. Itu tarik aje lah, biasalah tu. Bagi. Kemeru, macam mana kemeru? Kejung kaki. Oh. Dengan seluar dalam tak pakai. Kan, tapi lagi best lah seluar dalam tak pakai. Lagi bebas. Tiada geselan. Makanan alam. Organ apa? Argen. Makanan alam Kita cuba Fungsinya untuk menambah stamina. Tambah stamina. Biar kita kuat. Bagi air keluar boleh bang? Betul. Betul Macam ni kena bungkus banyak ni, plastik ada bawa. Malam. Mau tempur Ini. Anak rame. Kuat. Minit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Seminit Asam. Macam strawberry. Ya, macamnya. Ini anaknya strawberry kah? Saudara. Manis sangat ini. Oh, sedap. Kalau pakai gula. Sedap, geng. Masa-masa strawberry Iya. Aku ni dah 7 hari tak bini ni. Makanan alam. 2 jam 3 jam ni. Billah. Mantap banget. Namanya pun Kadang-kadang aku fikir balik kita generasi yang baru tahun 80-an, 90-an tak merasa perjuangan orang-orang terdahulu, betul tak geng? Bagaimana Islam masuk Indonesia, betul tak?
perjuangan, lawan komunis, penjajah. Kan, kita kena bersyukur So, aku sangat minat lah pergi-pergi tempat macam ni, ambil pengalaman. Betul tak? Hilang stres kat kepala. Basuh kaki tu. Jauh lagi perjalanan ni, kau tengok jauh gila. Betul-betul jauh, geng. Kan, seronok walaupun jauh tu sampai. Mesti sampai punya. Bagi. Geng, Mamang cakap airnya hilang. Ini sudah sampai. Tapi Mamang tengah di taksi lah. Sini patutnya pancuran emas. Oh, geng. Itu jalurnya. Pantasan sepi. Patutlah sepi kan. Banyak tu dah naik. Nampak jalur-jalur tu. Ni geng. Ya Allah, cantiknya geng. Ya Allah, Akbar. Perjuangan. Kita sudah sampai geng Kita sudah sampai Ini namanya pancuran emas Cianjur. Untuk perawatan, jagalah kebersihan, dilarang keras membuang sampah di lingkungan keramat. Betul. Dan boleh lihat bawah ini ada semacam bekas ritual-ritual. Banyak orang yang ritual lah. Ini salah ini. Salah Soalnya air itu apa aja tak minum. Air Kopinya kelapa. tak minum. Itu tak minum semua. Mubazir. Tak boleh. Sini geng. Alhamdulillah. Ini juga bang. Itu boleh lihat sini. Naik. Ini pun ada apa? Pisang bang. Pisang, kelapa. Ini pancuran emas original bang Original. Buang air kecil, dilarang buang air kecil di pemandangan pancuran emas dan membuang pakaian dalam. Abang boleh sini. Kita lihat pula. Ini yang disebut pancuran emas. Masya Allah. Memang dulu airnya zaman Mamang Lagi gede. dulu, bukan lagi besar. Airnya terjun dari atas batu sana. Dia Terus turun. turun ini ya. Turun. Ya, kecil dia, Terjun kecil terus. terjun dulu. Oh, sikit-sikit. Sekarang udah seperti ini, udah banyak perubahan. Masya Allah. So geng, Kita tunggu solat dulu. kita musalah dulu kan. Sambil tu kita kuatkan stamina kita. Minum ini adik-adik strawberry. Adik-adik strawberry. Bismillahirrahmanirrahim. So geng, kita dah sampai pancuran emas Cianjur. Gunung Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede Panorango. Pangrango. So aku tunjuk korang air dia macam mana. Apa yang dipanggil pancuran emas Aku first time datang sini. Sebab batu-batu dia macam kejadian alam kan. Tempat lain tak ada batu. Sini aja ada batu. Atas ni gunung batu semua ni. Kan? Nampak? Kita di bawah gunung ni. Nampak geng? Ini pun macam nak hujan ni. So kita mau solat. Lepas solat baru kita ambil berkah mandi. Jom kita naik atas. So Mamang cakap aku banyak orang datang sini buat ritual lah. Nampak dia punya sesajen-sesajen. So itu kira sesat lah Mamang cakap So kita pun sebagai orang Islam akidah kita tu, kita tahu yang mana betul, yang mana ni. Betul tak? Kita tahu membezakan, itu yang penting tu. So kalau niat macam ajat aku nak mandi kat pancuran emas, mandi, just mandi aja. Dan di sini banyak pusaka geng. Banyak pusaka. Pusaka itu maksudnya bukan orang dulu mandi kat sini dia tinggal barang kat sini ke, tertinggal cincin ke, mustika ke apa ke, tak. Apa yang aku faham, apa yang aku belajar lah, dia dalam bentuk energi sebenarnya. So kalau contoh antara kita berlima berempat kan,
So benda tu dalam bentuk energi. So kalau energi tu ngam dengan kita, dia akan pilih sendiri siapa yang dia nak. Dan bila tarik pusaka, dia ada bacaan dia. So kalau dia keluar, baru kita tahu benda tu negatif ataupun positif lah. So ini geng. Okay. Jaga kebersihan. Nampak? Dilarang membuang sampah di lingkungan keramat. Okay. So kalau nak explore ni tak boleh habis. Oh, dia tinggi lagi. Jom. Sini geng. Nampak? Itu bekas sesajen. Ya, ini kira memang cakap sesat lah. Banyak orang tuntut ilmu tirakat dekat sini kan. Untuk dapatkan ilmu. Kan, guru dorang suruh dorang pergi tirakat. Dekat atas pun banyak sesajen ni geng. Maksud sesajen tu yang mana tak faham kan, macam aku darah Jawa. Okey, susu galuh aku keturunan Jawa kan, raja Jawa, nampak. So ni dikira sesat. Kita tahu lah, nak membezakan kan, itu yang penting akidah kita tu. Membuang pakaian dalam di lingkungan keturunan emas. Ni air dia. Ada batu. Nanti kat sini. Okay, kita gas solat dulu. Lepas tu kita sambung balik. Jauh lagi perjalanan ni, nak masuk pun ambil masa 1 jam lebih geng. Kejadian alam geng Masya Allah. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yuk, mandi. Takbir. Allahu Akbar. Duduk sambil arah sini ya. Arahnya belakang apa? Belakang tebing. Kita duduk ke arah sini. Ke sini madapnya. Ngadap depan. So geng, alhamdulillah kita dah selesai tawasul. So sekarang kan aku nak mandi, nak ambil berkah pancuran emas. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan tadi masa datang tadi memang tak ada bunyi air. Macam tak ada orang kata tak ada air, kering. Bawah ni kering. Abang tu cek sampai ke tepi, memang tak ada bunyi. Bila kita masuk sini, umpama ada orang buka air tau. Kan, demi Allah, lillahi ta'ala kan, kejadian alam geng kan, bila kita niat baik Allah mudahkan Lepas tu mamang cakap lah, sayang lah tempat-tempat macam gini kan. Tempat macam gini sayang tak ada orang jaga kan. Tapi itulah sejarah kan, tempat-tempat keramat macam gini kan. So bila kita datang niat baik kan, pasti yang berbalik pada kita pun baik, betul lah. Ada bergantung pada nawaitu kita. So abang nak naik dulu, gas dulu. Mari atas ni.
Dengan izin Allah, abang baru lepas mandi pacuran lemas. Apa yang aku share, ini pengalaman pertama aku berjalan kaki dah merasai mandi kat sini lah. Dan niat kan. So sejuk tak terkata sampai ke tulang. Aku tak pernah rasa sejuk macam ni. Masa datang tadi air tak ada kan. Air tak ada. Lepas tu lepas kita tawasan, lagi deras dia turun Masya Allah, jom kita turun. Ini pun habis tak? Hujan lebat. Sekarang pukul 3. Hujan lebat. Tak boleh nak balik. Tadi masuk pun 1 jam lebih. Kan, jalan tanah lecak kan. Tunggu reda dulu lah. Pagi. So geng, setelah tunggu 40 minit hujan lebat kan, ni kita balik pula. Aku rasa kita ambil gambar dulu lah, Mang. Okey guys. Hujan lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kali kita pergi slipper. Inilah moga berkah hari ni. Moga berkah. Mang, ada energi ikut tak, Mang? Ha? Ada energi ikut tak? Apa? Ada energi ikut tak? Lagi good. Ya. Banyak. Try tarik lah, tengok keluar. Batu cantik lah. Batu ni kan, dia macam nak kena duduk bersila, berfikir. Rendam kaki. Sekejap. Weh, sejuk weh, sini. Tengok batu jenis-jenis kan. Gini duduk, bersila, zikir betul tak? Betul. Eh? Kata ke? Kata. Geng, kau tengok. Yang panjang. Lintah. Ini bagus letak dekat telinga, nampak? Besar geng lintah ni. Ini isap darah. Geng, kau tengok berapa tinggi. Gunung semua. Member dah jatuh dah tadi. Licin sini. Dengar bunyi gedegok. Bunyi dia. Macam nangka busuk. Tapi kalau tadi pagi kalau kau jatuh tengah ambil uduk tu, aku tak tahu lah. Sikit lagi Mang mau jatuh. Tak tahan itu jatuhnya. Sikit lagi mau jatuh Mang. Semayat. Tadi pagi tu main subuh kan. Sikit lagi mau jatuh dia. Itu kalau jatuh tu gugup. Imam terus keluar. Jauh lagi jalan ni. Jauh lagi kan. Okey. Member dah jatuh. Mau jatuh lagi. Selipar kau licin. Seliparnya licin. Jatuh berapa kali? Selipar licin. Tak nak licin. Jauh perjalanan ni. Aku tengah hirup udara yang segar ni. Jauh lagi geng. Tadi masa masuk tadi lalu jalur lain, jalan lain. Ni masa pulang kita lalu jalan dia. Memang dia dah ada lah. Nampak jalan dia. Nampak? Ini baru tenang kalau duduk. Tadi masa tak nampak tanah sini kan. Baik. Jam 12.30. Tengah sejuk ni, sejuk. Udara segar. Jalan terus lah. Ini mau duduk mau buat apa? Memang wes. Jalan terus. Jalan lebat ni. Kayak habis dari Gunung Barong semua ya. Jalan punyalah jalan. Dah sampai penghujungnya. Sampai. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jauh geng, kat atas tu geng, tak jauh. Alhamdulillah. Lencun dah aku dah. Kan, pakai dua helai baju ni, lencun ni. Lencun. Selesai ni, ada 3 malam nanti. Ada 3 makam lagi nak ziarah. Pagi besok, sebab hari Sabtu Ahad, biasa jam geng. Orang sini panggil macet. Macet. Kita kena keluar awal. Besok sopir akan hantar aku, saudara Mamang lah. Dia akan hantar pergi ke Jakarta kan, tidur kat Jakarta satu hari. Aku ada urusan kat Jakarta. Isninya naik kapal terbang. So korang nantikan lah episod selama Barong ada dekat Indonesia. Tak ke mana pun, banyak ziarah makam-makam wali kan. Itu je lah. Kita Alhamdulillah berkah pagi.